Kalau yang macam sekarang aku pakai ni version lama punya, dia tak boleh pusing. Dia ada masalah untuk pusing macam ni. Kadang-kadang dia tercabut dekat cermin kereta. Kalau yang model ni lah, aku dah jumpa ni dekat beg kuning. Versi ni upgraded daripada versi yang semua jenis phone holder yang macam tu. Vacuum suction magnetic bracket. Contoh kalau korang tak ada MagSafe, boleh pakai besi ni, dia akan melekat. Nampak? Ui, kuat dia punya melekat. Ini part-part yang dia ada macam ada gam, tapi gam dia bukan jenis gam yang meleleh. Ini versi upgrade. Yang aku punya yang lama ni pun gam dia tak meleleh. Yang ni versi dia lagi upgrade. Gam dia kalau lama tengah panas pun dia tak akan meleleh. Bukan macam versi yang dulu. Yang ni dia punya part yang vacuum sahaja. Yang ni je yang part sticky. Dia bukan total sticky. Bila kita pusing, baru dia sedut ke dalam. Nampak dia dalam melengkuk tu. So kalau kita lepaskan, dia release. Yang sticky part ni untuk hold daripada terjatuh lah. Korang nak letak dekat cermin pun boleh, tak ada masalah. Letak dekat dashboard pun tak ada masalah, boleh juga. Yang alas plastik tu tak ada dah, sebab ini versi upgrade. Dan nampak, letak pun dia dah melekat dah. Tu kalau belum lock lagi, aku tarik sekejap. Nampak? Dia tarik sekali dengan gam tu, tak akan melekat pada korang punya dashboard. Ikut mana-mana angle yang korang nak letak. Okay, contoh macam ni. Sebab nanti dia boleh pusing 360 darjah keliling. Ni baru korang lock. Korang jangan risau kalau korang letak terbalik, sebab apa tau? Dia boleh pusing macam ni. So berangle phone korang boleh letak je kat mana-mana sudut yang korang nak. Boleh lipat macam tu, dia boleh duduk dalam keadaan macam tu, nak letak phone macam tu, dan juga boleh tinggikan juga lagi. Nak letak phone dalam keadaan macam ni kat bawah sikit pun, nak bagi kena dekat aircon, sejukkan phone pun boleh juga. Casing phone aku yang ada MagSafe, contoh aku letakkan kat situ kan, memang kuat elok guys. Boleh adjust sudut ke sana dan ke sini guys. Nak letak macam tu pun boleh. Boleh pusing keliling macam tu. Memang padulah. Secara portrait atau landscape pun boleh. Nampak? Jadi macam tu. Memang padulah. So kalau korang nak beli kan, korang boleh tekan je dekat beg kuning kat bawah. Ini versi upgrade punya.